Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ashraf bin Aini dan untuk video kali ini saya akan membuat refleksi untuk pembelajaran kuliah yang keempat, iaitu mengenai psikologi pendidikan. Okey, baik. Okey, jadi bagi saya psikologi pendidikan ni ataupun psikologi dalam PDP lah, antara salah satu elemen penting yang kami perlu aplikasikan di dalam latihan mengajar kami, kerana ianya sangat penting untuk kita tawan hati pelajar ataupun kita tackle pelajar. Sebab macam dalam video kuliah tu kata, setiap pelajar lain-lain ada, dan motivasi mereka pun dalam bentuk-bentuk yang lain lah. Ada motivasi dalaman, ada motivasi luaran. Dan yang saya boleh kaitkan dengan perkara yang berlaku semasa latihan mengajar saya, dalam kelas saya tu kan campur lelaki dan perempuan, dan kadang-kadang perempuan ni dia agak sensitif, dan pelajar lelaki pun biasalah mulut mereka agak celupar kadang-kadang bila perempuan tu tak dapat siapkan soalan, ataupun bila saya tanya adakah mereka dah siapkan kerja rumah saya, dan bila pelajar perempuan tu kata belum, maka yang lelaki pun mulalah bising dan mengejek. Dan perkara itu membuatkan pelajar tu berasa sedih lah. Dan ada satu insiden yang mana pelajar perempuan tu menangis dalam kelas saya. Dan saya pun saya banyak kali dah marah pelajar lelaki, tapi agak tidak berfungsi ataupun tidak load lah bila saya marah kan. Jadi antara inisiatif yang saya buat, mereka-mereka yang bising ni saya panggil ke hadapan untuk selesaikan masalah hitam putih. Dan saya tak benarkanlah mereka duduk selagi mereka belum selesaikan masalah tersebut. Dan saya juga benarkan mereka untuk panggil kawan-kawan yang lain untuk bantu mereka. Tapi biasanya perkara itu mengambil masa yang lama lah untuk mereka selesaikan suatu masalah. Dan jadi apabila saya buat macam tu, mereka pun tak ada masa nak kacau murid-murid lain, nak cakap buruk apa, mereka tak ada masa. Jadi bagi saya itu salah satu cara yang bagus untuk saya tangani pelajar-pelajar yang biasanya mulut bising kan. Kita panggil mereka ke depan dan suruh selesaikan soalan. Okey, lagi satu yang berkaitan dengan motivasi, saya perasan semasa saya mengajar, ada satu pelajar tu dia semangat apabila dia saya buat dengan betul lah. Sebab dalam kelas tu ramai lagi yang belum dapat jawapan, dan apabila belajar tu dapat dengan betul, dia rasa bangga. Dan saya pun bagi pujian, dan saya cakap dekat kawan-kawan yang lain, dah ada seorang yang dapat, kalau nak belajar datang ke meja dia dan tengok macam mana dia buat. Dan saya tak terangkan jawapan itu kepada semua, saya biarkan pelajar tersebut cuba terangkan dahulu kepada kawan-kawan, supaya dia rasa dia terlibat, supaya dia rasa dia dihargai. Dan saya rasa bila dia berjaya cerita dekat kawan-kawan yang lain, dia pun rasa puas hati, dan kawan lain pun akan rasa berterima kasih lah pada dia. Jadi saya rasa itu antara perkara-perkara yang saya dah lakukan lah untuk kita kukuhkan lagi motivasi ataupun tarik minat. Sebab banyaklah kan pelajar-pelajar ni minatnya lain-lain, cara untuk kita tangani pun lain-lain lah. Dan saya rasa setakat ni memang saya akan berikan pujian, dan saya agak jarang lah kenakan hukuman, kecuali macam berdiri selagi belum selesai. Dan saya pun biasanya tak berdiri lama sangat, sebab saya akan panggil mereka yang lain yang boleh selesaikan untuk bantu kawan-kawan lain. Jadi pada pendapat saya, motivasi ni memang amat penting lah, ataupun psikologi. Sebab kita kena tahu apa yang berada dalam kepala pelajar, supaya kita boleh pilih cara yang terbaik untuk tangani pelajar. Sebab kadang mereka ni nakal ataupun suka bercakap, bukan sebab mereka memang tak nak belajar, tapi sebab mereka memang jenis aktif. Dan cara untuk kita tangani pelajar yang lebih aktif ni macam mana? Kita buatlah aktiviti yang melibatkan mereka. Macam kita buat energizer, aktiviti kumpulan yang melibatkan pergerakan. Mereka ni akan lebih seronok untuk belajar. Jadi setiap pelajar berbeza cara-cara untuk kita tanganinya. Dan saya harap saya boleh teruskanlah kekalkan cara-cara berbeza ni. Walaupun kadang saya mungkin akan terlepas pandang kan pelajar ni macam mana, pelajar tu macam mana. Tapi saya harap dan saya berdoa lah saya mampu untuk teruskan dan aplikasikan perkara-perkara yang saya belajar dalam kuliah pada minggu ini sepanjang latihan mengajar saya. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.